Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Aris Sazmi bin Abu Kasim daripada Bahasa Melayu 3. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan iaitu perkembangan motor kasar dan motor halus dalam diri kanak-kanak. Yang seperti kita tahu, dalam peringkat kanak-kanak itu membesar, dia mempunyai pelbagai fasa. Yang setiap fasa itu saling berkait rapat, iaitu melibatkan perkembangan motor kasar dan juga motor halus. Marilah saya menerangkan dengan lebih lanjut apakah itu perkembangan motor kasar dan perkembangan motor halus. Perkembangan motor kasar kanak-kanak yang melibatkan penggunaan otot besar seperti lengan, kaki dan badan. Dan kemahiran ini merangkumi perkembangan kanak-kanak dalam aspek berjalan, berlari, melompat dan memanjat. Maksudnya di sini perkembangan motor kasar ini dia lebih merujuk kepada perkembangan yang aktif, yang lebih besar lah dalam kehidupan seseorang tersebut, iaitu kanak-kanak mula berjalan, mula berlari dan juga mula bermain. Dan motor kasar ini juga dia bermula daripada kepala, kemudiannya diikuti oleh badan, pinggul dan kaki, dan ataupun lebih dikenali sebagai prinsip Seth-Hall-Caudle. Okey. Dia memberi asas kepada perkembangan kognitif, emosi dan kemahiran sosial. Maksudnya daripada perkembangan motor kasar inilah kanak-kanak tersebut dapat membesar dan mula berinteraksi dengan persekitaran mereka sendiri. Okey. Baiklah, seterusnya saya akan tunjuk bagaimanakah carta bar perkembangan motor kasar ini, iaitu kita dapat usia 0 hingga 6 bulan. Baik itu akan lebih mula mempelajari sikit dan berbeza dengan umur 5 ke 6 tahun. Maksudnya 5 ke 6 tahun dia tu dah mahir lah. Maksudnya dari situ dia boleh dah berjalan. Kalau macam usia 6 ke 12 bulan ini, dia mungkin merangkak macam tu, ataupun dalam bahasa Kedah lah kan, kita panggil meragas. Dia macam mula memanjat dan dia hampir nak berjalan lah kan. Kalau 5 ke 6 tahun ni rasanya dah boleh berlari kan. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada perkembangan motor halus kanak-kanak. Tadi motor kasar kan, sekarang motor halus. Motor halus ini melibatkan penggunaan otot kecil, khususnya pada bahagian tangan dan jari. Kalau tangan dan jari ni kita selalu buat apa? Kita menulis, kita makan dan macam-macam lah kita buat menggunakan tangan dan jari-jari kita. Tapi ia ada kaitan dengan perkembangan motor halus, iaitu perkembangan motor halus ini penting untuk menyempurnakan aktiviti harian. Kalau kita tak ada kemahiran dalam menggunakan tangan, macam mana kita nak makan, macam mana kita nak menulis, macam mana kita nak belajar, bukan? Dan dia berkembang selepas motor kasar dan memerlukan koordinasi yang lebih teliti. Maksudnya selepas motor kasar itu berkembang, barulah dia boleh proses kepada fasa dalam memperkukuhkan motor halus pula. Maksudnya motor kasar tu lebih adalah utama, yang induk. Dan motor halus ini yang komponen-komponen yang lain lah. Berikut merupakan carta bar perkembangan motor halus kanak-kanak, iaitu pada usia 2 tahun. Usia 2 tahun mungkin ibu bapanya macam mengajarkan macam mana mereka untuk bermain bola yang kecil kan. Macam tu lah. Kalau umur 3 tahun ni, dia mungkin boleh menulis sikit-sikit. Kalau 5 ke 6 tahun, mungkin dia dah mahir macam mana dia nak buat menulis itu. Maksudnya dia motor halus dia ni dah berkembang dengan pesat. Baiklah, setakat itu saja. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam perkembangan dalam pembentangan yang seterusnya. Dan saya mengucapkan terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.